Salam sejahtera dan hai, saya Leisin dari OUM Kelantan Learning Centre. Hari ini saya akan menjalankan demonstrasi pengajaran iaitu tugasan ketiga bagi kod khusus HBEP 4806, tugasan gantian praktikum 2. Aktiviti 1 dalam rancangan pengajaran harian adalah bertemakan saiz iaitu aktiviti tenggelam dan timbul. Hai, selamat pagi kanak-kanak. Hari ini kita akan belajar topik tenggelam dan timbul. Kamu tahu tak apa maksud tenggelam dan apa maksud timbul? Tak tahu? Tak tahu tak apa. Sebelum kita mulakan aktiviti pengajaran hari ini, jom cikgu buka dan kita tonton dulu video aktiviti tenggelam dan timbul. Sains awal bersama Cikgu PH. Tenggelam dan timbul. Tenggelam adalah sesuatu objek yang berada di dalam atau di dasar air. Ciri-ciri objek yang tenggelam biasanya berat dan tidak kedap udara. Timbul pula adalah sesuatu objek yang berada di permukaan air. Ciri-ciri objek yang timbul biasanya ringan dan kedap udara. Eksperimen cilik. Sebelum kita memulakan eksperimen, kita perlu menyediakan beberapa peralatan. Yang pertama, bekas air. Yang kedua, batu. Yang ketiga, daun. Yang keempat, kunci. Yang kelima, span. Yang keenam, duit shilling. Seterusnya, pensel kayu, pemadam, botol plastik, karbu besi, dan plastik. Jom mula eksperimen. Yang pertama, ambil batu dan kemudian letakkan perlahan-lahan ke dalam bekas air. Yang kedua, ambil daun. Seterusnya, kunci. Kemudian, span, duit shilling, pensel kayu, pemadam, botol plastik, karbu besi, dan plastik. Seterusnya, kita mengenal pasti sama ada alatan tersebut tenggelam maupun timbul. Tenggelam, batu, kunci, duit shilling, pemadam, dan karbu besi. Timbul, daun, span, pensel, botol plastik, dan plastik. Apabila kamu tonton video tenggelam dan timbul, kamu sudah faham apa maksud tenggelam dan timbul? Okey, mari cikgu terangkan secara ringkas. Tenggelam adalah objek yang berat. Apabila kita masukkan ke dalam air, objek tersebut akan terjunam ke dasar air. Objek yang ringan pula, dia akan terapung di atas air, iaitu kita panggil timbul. Okey, cikgu akan menjalankan satu aktiviti tenggelam dan timbul bersama kamu. Nak tak? Nak buat tak aktiviti itu? Okey, sebelum itu, cikgu akan mengeluarkan objek-objek yang berat dan objek-objek yang ringan. Okey. Apa di dalam kotak ni ya? Okey, mari kita tengok bersama-sama kotak ini berisikan apa. Okey, bersedia? Yang pertama, ini apa ini? Cawan. Ya, betul. Ini sudu. Pandai. Ini pula pen. Betul. Ini pula apa? Straw, penyedut air. Masa kita minum air, kita akan gunakannya untuk sedut air itu. Betul. Yang ni adalah daun. Okey. Yang ni adalah apa? Lego, alat permainan. Cikgu ambil satu je. Okey. Ini apa? Klip kertas. Klip kertas. Ini apa? Siapa tahu? Batu. Pandai. Ini pula adalah duit shilling. Akhir sekali, ini adalah pengasah pensil. Okey, semua objek ini kita akan gunakan untuk menjalankan aktiviti tenggelam dan timbul. Cikgu ada sediakan satu bekas luksina. Okey, cikgu perlu bantuan daripada murid untuk masukkan air ke dalam bekas tersebut. Siapa nak tolong cikgu? Mari. Kita isikan air ke dalam bekas luksina. Okey, dah. Terima kasih. Sekarang cikgu akan bagi tahu
aktiviti ringkas. Cikgu akan bagi tahu bagaimana kita nak menjalankan aktiviti ini. Okey, objek yang cikgu sediakan, cikgu akan masukkan dalam cawan. Cikgu nak seorang perseorang murid memilih satu objek dan masukkan ke dalam air. Boleh? Okey, mari kita mulakan. Wah, pen. Okey, mari kita tengok. Pen tenggelam ke timbul? Kalau dia dia terapung dekat permukaan air, dia adalah timbul. Okey, yang kedua, mari. Oh, kamu pilih pengasah pensil. Okey, masukkan ke dalam air. Oh, pengasah pensil terjunam ke dalam air sebab dia berat dan dia adalah tenggelam atau timbul? Betul, tenggelam. Okey. Murid yang ketiga, kamu pilih apa? Oh, penyedut air, straw. Okey, masukkan. Wait. Penyedut air dia tenggelam atau timbul ke dalam air? Tenggelam. Timbul sebab dia ringan. Okey, seterusnya kamu pilih apa? Sudu. Okey, masukkan. Oh, sudu dia berat. Dia tenggelam ke timbul di dalam air? Tenggelam. Okey. Seterusnya, klip kertas ya. Kamu pilih. Okey, masukkan ke dalam air. Klip kertas dia tenggelam ke timbul? Tenggelam sebab dia berat. Okey, apa lagi? Oh, daun. Okey, masukkan. Daun dia tenggelam ke timbul? Timbul sebab daun adalah ringan. Okey, seterusnya. Oh, alat permainan. Okey, masukkan. Oh. Alat permainan ni dia tenggelam ke timbul? Timbul. Okey, seterusnya. Batu. Okey, masukkan. Oh. Okey, mari kita tengok. Batu dia tenggelam ke timbul? Tenggelam. Okey, akhir sekali. Ada lagi. Duit shilling. Okey, masukkan. Duit shilling pun tenggelam. Okey, akhir sekali. Cawan kertas, masukkan. Oh, cawan kertas dia akan timbul. Baiklah kanak-kanak, kita telah masukkan semua objek ke dalam air. Sekarang cikgu nak bertanya kepada kamu, objek apa yang tenggelam? Objek apa yang timbul? Okey. Bolehkah kamu bagi tahu cikgu, objek apa yang tenggelam? Batu, betul. Lepas tu sudu, lagi klip kertas, lagi pengasah pensil dan shilling. Okey, objek ni dia tenggelam sebab dia berstruktur berat. Okey, sekarang kita tengok pula objek mana yang ringan yang terapung di atas permukaan air. Ada apa? Ada cawan, lagi penyedut air. Lagi daun, pen dan alat permainan. Bagus. Sekali lagi cikgu nak tanya kamu, kenapa ada objek yang tenggelam dan ada objek yang terapung, timbul? Sebab objek yang berat dia akan tenggelam dan objek yang ringan dia akan timbul. Bagus. Baiklah kanak-kanak, kamu dah faham ke apa maksud tenggelam dan timbul? Kalau dah faham, cikgu ada sediakan 2 helai kertas, iaitu kertas yang warna kuning. Yang pertama, kertas yang warna kuning. Kamu nampak tak cikgu lukis ni apa ni? Ini adalah bekas dan ini adalah air. Ini adalah objek yang timbul. Okey, satu lagi kertas yang berwarna hijau. Okey, ini adalah bekas, ini adalah air. Ini adalah objek yang tenggelam. Sekarang cikgu akan
sediakan 2 kertas ini, cikgu nak kamu pilih objek yang berat atau timbul seorang satu ya, dan letakkan. Contohnya sudu. Sudu ni dia akan tenggelam atau timbul. Jatuh pula sudu ni. Kalau sudu ni tenggelam, kamu letakkan sudu ni pada kertas yang berwarna hijau. Kalau yang ringan, objek yang timbul seperti penyedut air, kamu perlu letakkan pada kertas yang berwarna kuning. Okey. Sekarang cikgu nak seorang perseorang murid pilih satu objek dan letakkan pada kertas sama ada tenggelam atau timbul. Boleh tak? Okey, semua beratur dulu. Okey, mulai dari Jocelyn. Jocelyn, kamu pilih objek apa? Oh, batu. Okey, sekarang kamu letakkan batu adalah tenggelam atau timbul. Betul tak? Betul. Batu ia tenggelam ke dasar air. Okey, terima kasih Jocelyn. Yang kedua, Anis. Anis, kamu pilih satu objek. Penyedut air. Okey, Anis, penyedut air dia akan tenggelam atau timbul? Timbul, betul. Okey, ketiga, Chen Hao. Chen Hao, kamu pilih satu objek. Apa? Klip kertas. Okey, klip kertas dia akan tenggelam ke timbul? Okey, betul. Klip kertas akan tenggelam. Okey, Sudrin. Sudrin, kamu pilih satu objek. Oh, Sudrin pilih cawan kertas. Okey, Sudrin, cawan kertas dia akan tenggelam ke timbul? Timbul, betul. Okey, seterusnya Asnawi. Asnawi pilih satu objek. Sudu besi. Okey, sudu besi dia akan tenggelam ke timbul, Asnawi? Betul ke? Sudu besi dia akan timbul. Cuba kamu tengok dalam aktiviti yang kita jalankan. Betul. Sudu besi dia akan tenggelam. Okey, next. Siapa? Adilia. Okey, Adilia pilih satu objek. Pen. Okey, Adilia, pen dia akan tenggelam ke timbul? Timbul, betul. Okey, Ama pilih satu objek, Ama. Daun. Ama pilih daun. Okey, Ama, daun dia akan tenggelam ke timbul? Timbul, pandai. Okey, seterusnya Hamizan. Hamizan pilih satu. Hamizan pilih duit shilling. Okey, duit shilling dia akan tenggelam ke timbul? Tenggelam, pandai. Okey, Wik Chen pilih satu. Wik Chen pilih apa? Wik Chen pilih alat permainan. Okey, Wik Chen, alat permainan dia akan tenggelam ke timbul? Timbul, betul. Akhir sekali, Fatih. Fatih pilih satu. Fatih pilih pengasah pensel. Okey, Fatih, pengasah pensel ni dia akan tenggelam ke timbul? Okey, betul. Pandai. Baiklah kanak-kanak, kita telah selesai menjalankan aktiviti tenggelam dan timbul. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu sekali lagi. Apa itu maksud tenggelam? Iya, tenggelam adalah objek yang terjunam ke bawah atau dasar air. Apa itu timbul? Iya, timbul adalah objek yang ringan dan dia akan terapung di atas air. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan ini adalah hasil kerja kamu. Okey, cikgu nak kamu berikan tepukan kepada kamu sendiri dan rakan-rakan kamu. Hari ini dan aktiviti yang dijalankan hari ini sangat berjaya dan kamu telah memahami konsep tenggelam dan timbul. Baiklah, sekian sahajalah pembentangan aktiviti 1 yang bertemakan saiz, iaitu aktiviti tenggelam dan timbul daripada saya. Sekian, terima kasih.